cari jiwa. Sebab tu dia kata salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera daripada malam itu sampai kepada fajr. Al-Fajr. Maka bukalah surah Al-Fajr tu, itu clue dia. Surah Al? Di dalam surah Al-Fajr tu ada kan di ayat 27. Mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembali. Jadi nak penyerahan kepada Tuhan ni apa? Jiwa tadilah. Sebab tu dia isbatkan kepada huruf nun tadi. Innani anallah, dia kata. Katakanlah aku Allah. Jadi jiwa tadi tu, nun tadi tu dikatakan jiwa tadi. Sebab tu kita kena faham konsep meminta kepada Tuhan. Kalau kita minta kepada Tuhan, kita minta kepada Allah, kan? Kita boleh berkata-kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, boleh. Tapi kalau kita minta kepada Rabb, macam mana kita nak minta kepada Rabb? Rasulullah dia pernah doa, ada di dalam Al-Quran. Ya Rabb, umat aku mengabaikan Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai perlembagaan. Sebab apa kita dikatakan mengabaikan Al-Quran? Sebab kita membaca Al-Quran tanpa tartil, dia kata. Tak mengkaji Al-Quran, kita tak mentelaah huruf-huruf dia. Jadi macam mana kita nak dapat kod rahsia tu? Sebab tu perbezaan dengan Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Abbas dia menguasai tafsir, Sayyidina Ali dia menguasai kod rahsia. Boleh dengar kan? Clear. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Perkara yang gaib. Kita mencari yang gaib kan? Tapi macam mana yang nak cari, nak dapat yang gaib? Kita kena carilah kenyataan dia. Macam Tuan Mas cakap dah tadi semua tu. Tapi dia masih lagi dia menyembunyikan perkara yang sebenar. Dia masih lagi, dia tak lepas. Jadi kenyataan dia siapa? Sebab itu penting jumpa Rasulullah. Sebab dalam Al-Quran dia kata kenapa penting jumpa Rasulullah? Sebab dia yang mengesahkan. Kalau kita tak pernah jumpa Rasulullah, siapa yang nak mengesahkan kita? Rasulullah tadi tajalli. Sebab tu Tuan Mas cakap tadi. Kan? Rasulullah tu daripada Allah. Kita ni daripada Rasulullah. Dia bapa roh. Maka rahsia ni bila dapat tahu, Sayyidina Abu Bakar tu dia menari. Bila dia menari, jubah dia kembang. Maka jadilah tarian sufi tu. Jadi jubah yang kembang itulah kita. Pusingan kita tadi. Yang menari dekat, macam yang dekat Turki tu ke? Ya. Jubah tu. Itu tarian daripada Sayyidina Abu Bakar. Bila dia tahu rahsia ni yang sebenarnya. Siapa Allah yang sebenarnya? Siapa ilah itu? Di sebalik ilah tu siapa yang sebenarnya? Patutlah bila dia menari tu dia macam ada yang dia lafaz. Nampak tak apa yang berlaku dekat lady? Bila sesuatu perkara yang awak faham tu, dia membentuk jiwa awak dan jiwa awak menjadi mutmainnah, tenang. Oh, ini yang kita hilang, ini yang buat kita jadi buih, tak kuat. Mengapa Allah Ta'ala tu dia mentajalikan diri dia, mewakilkan diri dia? Sebab tu ada semua macam Tuan Mas cakap tadi, dalam tajwid tu dah cerita dah tentang ma'rifatullah. Surah Al-Fatihah tu dia bermula dengan huruf ba mati dengan nun. Nun mati tu jumpa ba, apa bunyi dia? Kan mim. Asyhadu anna alif nun. Anna dia berjumpa dengan mim. Anna Muhammad, aku Muhammad. Dah terang lagi bersuluh dah.
Maka bila kita dah sampai kepada kebenaran yang sebenar, apa kita nak risau lagi dah? Kita dah berjumpa dengan Rasulullah, apa yang kita nak risau? Rasulullah kata apa? Siapa yang jumpa aku, melihat rupa aku, mukminlah dia. Apa kita nak sibuk tentang syurga lagi? Dah ada tiket dah. Tapi kenapa kita tak jumpa Rasulullah? Adakah zikir kita kurang? Adakah amal ibadah kita kurang? Tak. Bukan itu. Yang kurang cara kita berfikir. Macam mana Rasulullah berfikir? Maka tentang fikir, tentang akal ni ada dalam Quran. Dipanggil ulul albab. Ada 16 ayat dia tentang ulul albab. Yang bila dikumpul-kumpul, ditolak bagi apa semua, dia menjuruskan kepada la ilaha illallah yang kita panggil nafi isbat. La ilaha illallah sebenarnya sifat fatanah Rasulullah, bijaksana. Untuk memahami hablum minallah, perhubungan dengan Allah, kita kena bijaksana. Jadi macam mana nak bijaksana? Apa tanda bijaksana? Kita berpesan-pesan dengan hak. Apa yang dikatakan hak dalam diri kita? Nafas ya. Apa yang dikatakan nafas? Hu Allah tadi. Kul hu Allah. Kul hu Allah. Nyata. Yang gaib? Hu ahad. Ini yang kita hilang. Sebab tu kita susah nak bersatu. Sebab tu kita susah. Kita jadi carca merba jiwa kita. Kita tak tenang. Wahai jiwa yang tenang. Ada sikit kita dah query sudah. Kita tak reda. Kembali kan dalam keadaan reda. Beriman kepada Allah. Apa tanda kita beriman kepada Allah? Kita beriman kepada qada dan qadarnya. Beriman kepada malaikat. Apa tandanya? Kita beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada kitab. Apa tandanya? Kita beriman kepada Rasul. Maka selesailah persoalan iman. Perkara syariat tadi buatlah. Mengucap dengan lidah, tasdik dengan hati. Solat yang telah ditetapkan, tetapkan waktu dia. Cari solat wusta. Dapat solat wusta, faham, dah imun lah. Apa itu puasa? Saum tadi bukan puasa. Puasa tadi bukan saum, kena beza. Zakat tadi, haji tadi, lapor balik. Dah faham dah, pilih lapor balik kat bos. Ampun tuanku, dah dapat dah, saya dah faham dah. Baru kita pergi kepada ihsan tadi. Seolah-olah engkau melihat aku. Kalau aku tak melihat, aku melihat engkau. Siapa yang melihat? Wa ma ramaita ijral maita lakinnallah harma. Ketika engkau melontar, bukan engkau yang melontar, aku yang melontar. Aku jadikan kamu dan perbuatan kamu. Aku berserta dengan kamu di mana saja kamu berada. Aku lebih dekat dengan kamu daripada urat leher kamu sendiri. Maka bila Allah hampir kepada hamba-hamba dia, maka itu dia dikatakan muqarrabun, muqarrabin. Dan muqarrabin ni lah dikata golongan yang manusia yang boleh mengembalikan roh itu tadi. Okey, di tempat saya ni dah masuk subuh dah ni. 4.55 dah masuk subuh dah. Kami awal dekat sini. Kan pukul 5 lebih kan terang lah tu. Ha? Kan pukul 5 lebih kan terang lah tu. Sini dia tak panggil terang, cerah. Jadi saya out dululah lah. Terima kasihlah kepada Tuan Host. Okey, baik. Semua ahli-ahli dalam ni, insyaAllah dan rezeki. Kita jumpa lagi. InsyaAllah, Terima kasih Abang Lomi. lagi insyaAllah. Ya. Abang Lomi comel lah. Dia macam hang ni. Dia macam hang ni. Hey, siapa? Belum ni ada hang sikit ni. Thank you Abang Polis. Panas gambar. Ya, sama-sama, insyaAllah kita jumpa lagi. Handset tu dah panas tu gambarnya Abang Lomi. Oh, Ya, hang. betul. Okey. Okey.